selamat pagi murid-murid sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, baik. Untuk bacaan doa hari ni hari Rabu. Siapa bertugas hari ni ya? Hari Rabu. Okey. Ustazah Nazifah. Tolong bacaan doa. Yang lain semua ambil ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okey. Untuk bacaan syahadah yang kedua Ustazah Amir. Amir untuk bacaan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, baik. Terima kasih kepada Nazifah dan Amir. Okey, pertama-tamanya Ustaz nak ucap selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada awak semua lah. Baru semua balik daripada bercuti raya ni. Seronok tak raya baru ni? Seronok. Siapa yang balik kampung? Saya balik raya. Semua balik kampung? Tapi ada kerja sekolah. Ada kerja sekolah? Kerja sekolah. Okey lah tu, ada kerja sekolah. Sekurang-kurangnya awak boleh ulang kaji. Okey, semua. Siapa yang tak raya kat sini je? Alif, Ustaz Alif. Kat sini je? Oh, kamu kat sini. Okey, kelas. Seperti mana yang Ustaz dah maklum lah. Hari ni untuk kelas kita nak guna tablet. Sebab kita ada pembelajaran kita hari ni ada menggunakan aplikasi digital. Jadi Ustaz nak awak semua pecah kepada 2 kumpulan untuk Ustaz agihkan tablet dan nanti kita sama-sama kongsilah untuk buat aktiviti. Boleh? Boleh, Ustaz. Pecah 2 kumpulan boleh? Sekarang juga? Boleh, Ustaz. A few moments later. Okey, semua dah duduk dalam kumpulan masing-masing? Ustaz dah siap. Bagus. Macam ni lah Ustaz nak. Cepat. Okey, sekarang ni untuk kelas kita hari ni lah. Ustaz akan share link untuk aktiviti kita pada hari ni. Ustaz nak awak dan semua dalam kumpulan cuba jawab lah dengan aktiviti puzzle yang Ustaz bagi tu. Lepas tu kita akan bincang puzzle tu pasal apa. Boleh? Boleh, Ustaz. Okey, ni Ustaz dah share link. Awak semua dalam kumpulan cuba jawab dulu ya. Okey, semua dah siap dah ke? Saya dah siap, Ustaz. Susun puzzle tu. Okey. Bagus. Okey, berdasarkan aktiviti susun puzzle yang Ustaz bagi tu lah. Apa yang awak nampak hasil gambar susun puzzle tersebut? Siapa tahu? Ada boboiboy. Ada puzzle kartun, Ustaz. Tulisan Jawi. Ada tulisan Arab. Kartun boboiboy. Macam game puzzle. Apa yang dah siap kat tangan? Nak jawab? Saya, Ustaz. Saya. Okey. Seorang. Saya. Awak Anis. Yang apa awak nampak pasal gambar puzzle tu? Kita belajar Jawi, Ustaz. Jawi, betul. Nampak? Bagus Anis. Dia dah dapat tangkap kita nak belajar pasal apa ini. Okey, pasal Jawi, betul. Okey, lagi tu, selain daripada tu, kita betul nak belajar Jawi tapi pasal Jawi ni tajuk apa? Ustaz, saya. Okey, Nazifah awak. Ini kita nak belajar Jawi pasal topik apa? Kalau boleh teka. Imbuhan awalan ke, Ustaz? Pandai. Semua beri tepukan pada Nazifah semua. Pandai Nazifah, betul. Kita hari ni nak belajar pasal Jawi. Dan fokus kita pasal dengan imbuhan awalan. Jadi semua boleh kita teruskan untuk aktiviti seterusnya. Kita nak belajar pasal topik hari ni ialah bidang Jawi berkaitan dengan imbuhan awalan. Okey murid-murid. So kamu semua dah tahu apa yang kita akan belajar hari ni. Iaitu apa dia? Kita akan belajar pasal imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan awalan, Ustaz. Imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan ni apa yang kamu tahu? Yang ada circle, Ustaz. Pandai. Yeay. Okey,
Okey, antara imbuhan awalan adalah ada di, se, ke, ataupun okey, faham? Ada 3 huruf ni. Faham Faham. Okey. So, yang pertama adalah kita kena tahu apa yang dimaksudkan oleh imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan ni adalah imbuhan yang ditambah di hadapan sesuatu kata dasar. Okey. Kalau kamu belajar dalam bahasa Melayu, apa contoh kata dasar? Apa yang kamu tahu? Orang Ustaz. Orang. Okey, orang. Kalau kita kat sini orang. Lagi? Siapa jawab? Saya. Ya, Haiman. Sekolah. Sekolah. Pandai. Lagi. Ni dia Ustaz nak tambah sendiri dah ya. Okey Ustaz. Antara. Okey. Apa yang kita belajar tadi adalah imbuhan awalan, iaitu imbuhan yang berada di hadapan. Okey. Ini apa dia? Di, se, ke. Okey. Untuk perkataan, kembali pada perkataan pertama, orang. Kamu rasa yang mana pada sesuai? Di ke, se ke? Di. Betul ke di? Tak tahu Ustaz. Di orang. Salah. Tapi sebelum tu Ustaz nak kamu, sebelum Ustaz terlupa, Ustaz nak beritahu kamu, kalau huruf tu bermula dengan huruf alif, selepas perkataan imbuhan ni, kamu perlu tambah hamzah atau alif tu. Okey, baik. Untuk orang, perkataan imbuhan yang paling sesuai adalah se. Okey. Seorang. So tambah. Se tambah apa? Hamzah. Seorang. Okey, pandai. Okey, kalau sekolah, apakah imbuhan awalan yang paling sesuai? Saya. Ya, Syariman. Di sekolah. Okey, kalau selain huruf alif, kamu just ada balik je. Faham? Okey. Selain huruf alif kita salin je. Betul tu. Contoh Ustaz buat di, letakkan huruf dal, salin balik je. Di sekolah. Okey. Kalau antara di juga Ustaz. di juga, pandai. Okey. Sini ada huruf hamzah, ada huruf alif. So apa yang kita buat? Hamzah. Tambah hamzah. So di antara. Okey, berdasarkan kat sini, Ustaz akan bulatkan yang mana perkataan dasar yang kita buat tadi. Okey. Pertama se, di, lepas tu di. Okey, perkataan mana yang kita tak guna lagi? Ke. Okey, ke. Cuba bagi contoh perkataan dasar yang kamu tahu. Kalau untuk ke. Kantin. Salah. Yang ni je. Ustaz bagi nombor. 10. Okey. Ustaz letak kat sini Okey. Sepuluh. Ingat baik-baik. Ustaz, di mana Ustaz? Okey, terima kasih Aiman. Sama. Okey, 10. Okey. Kalau kita nak tambah ke, tetapi huruf dia adalah bukan huruf alif, so tak payah buat apa-apa dah, dah salin balik dah. So kalau kita nak sambung huruf, kita kena ambil kafnya ni ke kafnya ni?
Nombor 1 ke nombor 2? Nombor 2 Ustaz. Nombor 2, pandai Saiman. Kita ambil ke 10. Okey, semua faham? Faham Ustaz. Okey. Kalau Ustaz bagi contoh lain lah, Ustaz bagi contoh yang susah lah. Okey Ustaz bagi perkataan ekor. Okey. Jadi Ustaz padamkan Okey Ustaz. Okey. Sebelum tu Ustaz tanyakan, jika kata dasar tu bermula dengan huruf alif, maka sesudah imbuhan segedegege hendaklah ditambah dengan huruf di atasnya ada huruf hamzah. Kita kat sini Okey Ustaz. Okey, kata dasar dia jumpa dengan maksud Ustaz ni imbuhan. Okey, imbuhan, tapi kata dasar dia ada huruf alif pada awal perkataan. Ni imbuhan dah. So, macam saya cakap tadi, kita kena tambah hamzah pada alif tersebut. Faham kan? Semua kena ingat ini Faham Ustaz. Okey, kita bagi perkataan yang lain. Contoh yang lain adalah perkataan arah. Okey. Siapa volunteer nak jawab? Saya Ustaz. Okey, baik Salimah, bagus Salimah, bagi bukan Salimah. Okey. Kamu cuba jawab. Bagus, betul Iman. Okey, bagus. So, untuk imbuhan awalan, kamu boleh lihatlah ni ada huruf-huruf untuk imbuhan awalan. Dan yang paling penting adalah membezakan sesuatu kata dasar tu dengan kata dasar yang lain adalah apabila kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif, maka kamu tambahkan hamzah dalam perkataan yang telah ditambahkan imbuhan awalan. Okey, semua faham Faham Ustaz. Okey, bagus. Okey. Seterusnya Ustaz nak bagi dua lagi contoh yang senang lah. Okey. Okey, yang senang buah. Yang kedua pula adalah biji. Selain biji, kita tahu perkataan yang lain. Tahu perkataan utara. Utara. Okey, yang ni Ustaz tulis, kamu just sebut je. Okey, untuk buah, perkataan buah yang mana yang paling sesuai? Se. Pandai. Okey, buah. Tu faham Faham Ustaz. Just tambah sahaja imbuhan awalan. Okey, utara. Kita kena tengok ni bermula dengan huruf Hamzah. alif. Okey, kalau bermula dengan huruf alif, kita perlu buat apa? Kena tambah Hamzah Ustaz. Kena tambah hamzah, betul. Kalau utara, kita tambah huruf imbuhan awalan apa? Ke. Pandai. Apa tadi? Ke. Tambah apa? Hamzah. Utara. Semua faham? Faham. Ustaz, banyak tambah huruf di boleh ke Ustaz? Di utara. Boleh. Contoh kita letakkan di utara.
Semua faham ya? Faham Ustaz. Okey. Kita akan melakukan sesi kuis selepas ni. Okey, baik. Jadi kita dah belajar tentang imbuhan awalan. Okey, baik. Apa yang kita belajar tadi iaitu imbuhan awalan itu start daripada di, se, dan ke. Apa yang kita belajar iaitu selepas daripada imbuhan awalan tambah pada kata dasar. Jadi jika mana kata dasar itu bermula dengan huruf alif, maka kena tambah hamzah. Jika kata dasar ini tiada huruf alif seperti sebuah, jadi kita tak perlu tambah hamzah. Jadi kita sambung saja sebuah. Boleh faham? Boleh. Okey, kalau semua dah faham, Ustaz nak uji kefahaman kamu dengan buat satu kuis. Boleh ke tak? Boleh Ustaz. Okey. Kuis yang pertama, okey. Ustaz akan pancarkan slide kat sini. Okey, nampak kan slide ni? Nampak Ustaz. Okey, nampak Okey. Kita akan start kuis Ready ke semua? Ready Ustaz. Okey. Soalan yang pertama iaitu kereta itu oleh Cikgu Firdaus. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey, apa yang sesuai? Ketiga, di bawah dan di ke awan. Okey, kereta itu saya Ustaz jawab. okey, pandai. Okey. Terus. Saya rasa kereta itu di bawah. Di bawah. Okey, kita try Di bawah. Okey, betul. Pandai Azam. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Kedai itu baru dibuka. Perkataan kedai adalah imbuhan awalan ke. Pilih pernyataan ini betul atau salah. Okey, pilih. Betul atau salah? Kedai itu baru dibuka. Betul ke dibuka? Salah Ustaz. Salah. Okey, dia tengok Okey, betul Azam. Andai. Kita faham dah tu. Okey, soalan yang ketiga. Kedai itu baru dibuka. Perkataan kedai macam sama Okey, tak apa, kita terus kepada soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya itu Ali mendapat tempat dalam pertandingan bercerita. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey, jawapan pertama, kedua. Yang kedua seorang. Dan yang ketiga dieja. Apa jawapan yang betul? Ali mendapat tempat kedua. Okey, kita try Okey, bijak. Pandai Azam. Okey. Soalan seterusnya iaitu kucing itu duduk meja dengan tenang. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey, yang pertama diambil, yang kedua ke sana, dan yang ketiga di bawah. Okey, yang mana jawapan yang sesuai? Diambil. Okey, kita tengok Okey, tak apa. Jawapan betul iaitu di bawah. Tak apa. Salah. Cubaan yang baik, tak apa. Okey, soalan yang seterusnya. Adik menuju untuk
berehat sebentar. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Apa jawapan yang betul? Adik menuju. Okey, jawapan pertama ke hotel. Jawapan yang kedua diajur. Dan yang ketiga setahun. Saya Ustaz. Apa Azam? Saya rasa dia mesti pergi ke hotel Ustaz. Ke hotel. Okey, kita try ke hotel. Okey, pandai Azam. Okey, soalan yang seterusnya iaitu kakak memotong dedek untuk diberikan kepada nenek. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey, jawapan pertama serumah. Jawapan kedua sepotong. Jawapan yang ketiga diikut. Seekor. Okey, jawapan yang mana yang betul? Okey, siapa nak jawab? Ustaz. Okey. Kita baca dulu. Kakak memotong nenek kek untuk diberikan kepada nenek. Okey, mana yang betul? Serumah ke? Okey. Sepotong ke? Sepotong kek. Betul ke? Betul. Okey, kita try sepotong. Okey, pandai. Okey, soalan seterusnya Ahmad diterima dedek apabila mendengar berita. Okey, pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey. Yang pertama diajut, yang kedua disambut dan yang ketiga seketika. Ahmad terdiam. Terdiam apa? Terdiam disambut ke? Ke terdiam seketika? Seketika Ustaz. Kita try seketika. Okey, pandai Azam. Okey, soalan yang seterusnya. Ayah membeli seekor ayam untuk dimasak kari. Pilih perkataan ekor adalah kata dasar. Pilih pernyataan ini betul ataupun salah. Betul ke? Ayah membeli seekor ayam untuk dimasak kari. Seekor tu betul ke? Seekor ayam. Betul Ustaz. Betul ya? Betul Ustaz. Try Okey, pandai. Okey, soalan seterusnya. Okey, saya menunggu ibu saya di sini sejak tadi. Perkataan sini adalah kata dasar. Pilih perkataan ini betul ataupun salah. Di sini tu betul ke salah? Saya menunggu Azam. saya. Betul ke salah Azam? Di sini. Ya, di sini perkataan ini sama ni. Betul Betul Okey, kita try. Okey, pandai. Okey, soalan seterusnya adalah soalan terakhir untuk hari ini. Kebaikan seseorang akan dedek walaupun dia telah tiada. Pilih jawapan yang sesuai dengan ayat ini berkaitan dengan imbuhan awalan di, ke dan se. Okey, jawapan pertama tu diaitik. Yang kedua diaitik. Dan yang ketiga diingati. Yang mana yang betul? Saya Ustaz. Azam. Kebaikan seseorang akan diingati Ustaz. Diingati. Okey, kita try. Okey, betul. Itu sahaja kuis untuk kita pada hari ini. Selesai Okey, kita akan belajar kepada seterusnya insya-Allah. Okey semua, tadi kamu semua dah seronok main kuis kan? Okey, sekarang Ustaz nak ajar cara menulis pula.
Okey, untuk cara menulis ni Ustaz akan gunakan papan putih. Jadi semua boleh fokus di hadapan dan tengok bagaimana cara Ustaz tulis di hadapan. Okey semua, Ustaz nak kamu semua fokus di hadapan semua. Okey, sebelum tu siapa boleh beri satu contoh perkataan imbuhan awalan di? Okey Aiman, apa? Di dapur. Okey, betul Aiman. Beri tepukan kepada Aiman semua. Bagus Aiman. Di dapur adalah perkataan imbuhan awalan di. Okey, Ustaz nak buat ayat daripada perkataan di dapur. Contohnya, ibu memasak di dapur. Apa perkataan imbuhan awalan dia? Di dapur kan? Okey, jadi Ustaz nak kamu semua tengok bagaimana Ustaz tulis ayat perkataan yang ada perkataan imbuhan awalan di. Okey, semua tengok. Okey, apa perkataan imbuhan awalan dia? Ya, betul, di. Siapa boleh beri satu contoh lain perkataan imbuhan awalan ke? Okey, Sarah apa? Kereta. Cubaan yang bagus Sarah. Tapi kereta bukan perkataan imbuhan awalan ke, sebab memang perkataan dasar dia kereta. Okey, bagus Sarah. Cubaan yang bagus. Siapa boleh bagi contoh lain lagi? Okey Sarah. Okey Aina pula. Apa? Kedua. Ya, kedua adalah perkataan imbuhan awalan ke, sebab perkataan dasar dia adalah dua. Jadi Ustaz nak buat ayat daripada perkataan kedua. Contohnya, saya mendapat tempat kedua. Okey, semua tengok di papan putih bagaimana Ustaz tulis ayat daripada perkataan yang ada imbuhan awalan ke tadi, iaitu kedua. Semua sekali boleh tengok papan putih bagaimana Ustaz tulis ayat dengan betul. Saya mendapat tempat kedua. Mana perkataan imbuhan awalan dia? Ya, betul. Ke adalah perkataan imbuhan awalan ke, iaitu daripada imbuhan awalan ke. Jadi semua dah faham kan bagaimana cara Ustaz tulis ayat dengan betul daripada perkataan imbuhan awalan di, ke ataupun se. Okey, sekarang Ustaz nak jalankan satu aktiviti, iaitu aktiviti gallery walk. Siapa tahu aktiviti gallery walk? Semua tak tahu kan? Okey, jadi Ustaz akan terangkan bagaimana pelaksanaan aktiviti gallery walk ni. Okey, untuk aktiviti gallery walk ni, kamu akan berada dalam kumpulan masing-masing. Okey, semua ada 5 kumpulan kan? Mana kumpulan 1? Okey, ni kumpulan 1, ni kumpulan 2, ni kumpulan 3, ni kumpulan 4 dan ni kumpulan 5. Okey, semua dah ada kumpulan kan? Siapa sini dah tak ada kumpulan lagi? Okey, bagus, semua dah ada kumpulan. Jadi untuk aktiviti gallery walk ni, Ustaz akan berikan kamu satu kertas mahjong dan satu marker. Dan kamu akan diberi tugasan, iaitu membina 3 ayat daripada perkataan yang Ustaz akan berikan. Mana perkataan itu? Perkataan itu ada di hadapan. Jadi kamu boleh pilih 3 perkataan yang kamu nak dan tulis ayat ataupun bina ayat berdasarkan perkataan
yang kamu pilih. Setakat ni faham? Okey, faham. Okey. Ustaz akan berikan kamu satu kumpulan, satu kertas majum. Ini untuk kumpulan 1. Ini untuk kumpulan 2. Ini untuk kumpulan 3, kumpulan 4 dan kumpulan 5. Okey. Untuk pelaksanaan aktiviti galeri reward ni, kamu perlu buat 3 ayat daripada perkataan ni yang Ustaz dah berikan. Dan kamu akan diberikan masa 3 minit. Dan kamu perlu berbincang antara ahli kumpulan kamu dan bina 3 ayat berdasarkan perkataan yang ada di hadapan ni. Semua faham tak sekarang ni? Okey, faham. Okey, selepas kamu membina 3 ayat, kamu perlu tampal hasil kerja kamu di hadapan. Contoh, di hadapan untuk setiap kumpulan. Dan kamu akan bergerak dalam kumpulan kamu masing-masing dan menilai hasil rakan-rakan kamu. Kamu boleh berilah komen yang positif. Contohnya, kamu boleh beri komen bagusnya, ayat yang sangat jelas, komen yang membina. Contohnya, tu kalau ayat dia betul. Contohlah kalau ahli kumpulan tu buat ayat yang salah, takkanlah kamu nak cakap ayat ini sangat jelas. Tak boleh lah. Cakaplah ayat ini tidak betul. Perbaiki tata bahasa, perbaiki ejaan. Contoh tu kalau ayat dia salah. Faham tak? Sekarang ni yang kamu perlu buat adalah berbincang dalam kumpulan kamu dan bina 3 ayat berdasarkan perkataan yang Ustaz bagi. Okey, masa dah cukup 3 minit. Okey, sekarang Ustaz nak kamu berada dalam kumpulan, bangun dan membuat satu pusingan untuk melihat hasil kumpulan yang lain. Okey, kamu boleh mula daripada sini. Kumpulan 2 boleh mula dekat sini. Dan kumpulan 1 mula dekat kumpulan 2. Kumpulan lain pun ikut sama. Nilai hasil kumpulan yang lain. Semasa kamu membuat pusingan itu, kamu perlu membaca hasil mereka, hasil ayat yang mereka tulis dan tinggalkan satu komen positif. Okey. Sekarang kamu boleh mulakan pusingan galeri wall. Okey, kamu semua dah selesai buat pusingan kan? Okey, sama sekali Ustaz minta kamu duduk dekat tempat masing-masing. Okey, sekarang jom kita tengok salah satu contoh daripada hasil yang kamu buat. Ni daripada kumpulan 1. Okey, semua sekali tumpu perhatian di hadapan. Yang pertama, kumpulan 1 buat ayat surat itu dihantar oleh postman. Mana perkataan imbuhan awalan dia? Ya, betul. Perkataan imbuhan awalan dia adalah dihantar. Yang kedua, baju dicuci oleh ibu. Mana perkataan imbuhan awalan dia? Dicuci. Ya, dicuci adalah perkataan imbuhan awalan di. Yang ketiga, pokok ditanam di halaman rumah. Mana perkataan imbuhan awalan dia? Siapa nak jawab? Siti, apa? Ditanam di halaman. Ada 2. Betul. Pokok ditanam di halaman rumah. Ditanam imbuhan awalan di halaman juga kata imbuhan awalan di juga. Okey, bagus Siti. Beri tepukan untuk Siti. Okey. Ni bagus. Siapa yang kumpulan mana yang bagi komen ni? Ayat yang sangat jelas. Ni lah contoh komen yang membina. Okey, jadi kita selesai lah perkataan. Setelah selesai bagaimana cara nak tulis perkataan imbuhan awalan. Jadi beri tepukan kepada semua. Bagus. Okey, semua kelas, kita ni pun dah sampai ke penghujung dah ni. Jadi Ustaz nak buat kesimpulan lah sikit pasal pembelajaran kita hari ni, boleh?
Semua dah faham ke apa yang kita belajar hari ni? Okey, Ustaz nak tanyalah semua. Hari ni kita belajar pasal apa? Hari ni kita belajar pasal jawi, iaitu pasal imbuhan awalan. Betul. Dia pasal belajar imbuhan awalan. Fokus kita untuk imbuhan awalan di, ke dan juga se. Jadi Ustaz nak kalau awak semua lepas-lepas ni, kalau boleh banyak-banyakkanlah baca pasal tulisan jawi ni. Baca je dalam buku teks awak tu. Banyak je perkataan yang awak boleh belajar. Awak pun boleh praktis. Kalau kat rumah awak rasa dah tak ada apa kerja sekolah, awak boleh berlatih tulis jawi ni. Biar akan datang insya-Allah awak semakin mahir berkaitan dengan penulisan jawi ni. Awak semakin pandai baca. Mana tahu satu hari nanti awak boleh jadi baca khutbah untuk masjid awak satu hari nanti. Mana tahu. Sebab khutbah biasanya dalam jawi. Jadi pada masa sama Ustaz nak awak sama-sama lah. Kalau boleh jaga kebersihan kelas ni. Sebab Ustaz nampak lepas raya ni kelas bersih, cantik semua. Jadi Ustaz nak awak kekalkan kebersihan kelas ni. Sama-sama kita jaga kebersihan kelas ni. Dan jangan lupa untuk sama-sama praktis penulisan jawi ni, insyaAllah. Boleh semua kelas? Boleh. Okey, terima kasih. Sebelum tu Ustaz nak tanyalah. Dari tadi Ustaz nampak pasal kuih raya atas meja ni. Ustaz nak tanya juga, ni kuih siapa ni tinggal atas meja ni? Kuih saya Ustaz, mak saya bagi. Mak awak bagi? Mak awak bagi siapa ni? Dekat Ustaz. Bagi Ustaz, betul ni? Betul. Terima kasih. Terima kasih lah. Allah, susah-susah. Sedap kuih ni sebenarnya. Kuih raya. Jadi saya rasa sampai sini lah kelas kita. Terima kasih Nazifah. Terima kasih Mak Azan Nazifah juga untuk kuih raya ni. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa next kelas, okay? Bangun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.